Berapakah jumlah mereka yang terkorban di dalam peperangan Ahzab ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana kita maklum, peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq, peperangan di antara dua kumpulan yang besar. Iaitu yang pertama, kumpulan Ahzab yang dianggoti oleh 10,000 ketenteraan dan juga tentera muslimin yang mempertahankan diri dengan berkekuatan 3,000 ketenteraan. Namun begitu, berapakah jumlah korban di dalam peperangan tersebut? Disebabkan peperangan tersebut berbentuk kepungan, tentera Ahzab tidak mampu untuk menyerang kaum muslimin secara terus, maka jumlah korbannya adalah sedikit, iaitu 16 orang kesemuanya sekali. Diperincikan adalah 10 orang daripada tentera Ahzab terkorban. Pecahannya adalah 8 orang terkorban disebabkan panahan daripada kaum muslimin, dan 2 orang daripada tentera Ahzab terkorban disebabkan libasan perang, iaitu Amru bin Wud disebabkan libasan perang Sayyidina Ali, dan juga Naufal bin Abdullah disebabkan libasan pedang Zubair bin Awam. Manakala di sebelah muslimin hanya 6 orang sahaja yang syahid. Kesemuanya disebabkan adalah panahan daripada tentera Ahzab. Sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.